Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang indah ini, menziarahi kebun mak. Mak suruh kutip buah durian, tapi banyak pokok yang tak berbuah. Adalah sedikit ni. Ini ini tak ada bau. Ini durian mangkok jatuh sendiri. Ini pun tak ada bau. Durian mangkok juga tak ada bau. Tapi oleh kerana excited ni pasal kita buat balik, barangkali kita boleh buat sayur. Ni kita boleh buat sayur ni, durian ni. Isi dalam dia tak masak lemak. Tapi kita ada dapat satu. Ini masak ni, bau. Dalam parit jatuhnya. Okey. Jalan. Kita terus jalan, tengok. Jangan sampai tertimpa durian. Durian yang benar-benar adanya tu. Yang atas tu. Hitung-hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 biji. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Bawah 100 biji lah semua. Malah nak kira banyak-banyak Bawah 100 biji. Yang pokok-pokok sana tu dah nak mati. Dah tua. Tak hidup. Okey lah. Kita terus bergerak. Ni buat kenang-kenangan aja ni sebenarnya. Kalau aku mati, adalah bukti bahawasanya aku ada pernah kutip durian 4 dusun mak. Tu ada dalam air satu. Alhamdulillah. Tu dia dalam air satu. Pak saya kutip juga. Saya nak tahu, ada 2 sana tu. Sana pun ada. Ada 2 dalam air. Okey. Cukuplah kontennya. Ni setakat ini ajalah. Konten pokok durian ni. Dusun durian. Ada parit apa semua. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Banyak yang dekat apa? Dekat sana pun ada sebiji lagi. Banyak kes yang dalam parit sekarang. Besok nak kena pakai galah lah tu tarik. Okey, sekian. Terima kasih.